Soalannya bagaimana kalau kita solat witir? Ternyata solat witir di akhir menjelang subuh. Baru 2 rakaat, dia buat 3 rakaat 2 salam. Selepas 2 nak tambah 1 lagi. Ternyata selepas 2 orang dah azan. Dan kata Nabi SAW, ij'alu akhira salatikum billaili witra. Tutuplah solat malam kamu dengan solat witir. Jadi witir tu kena dibuat waktu malam. Jadi kalau seandainya kita solat witirnya dekat-dekat subuh, maka apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, kalau kamu takut akan menjumpai fajar, maka macam mana? Buat solat 1 rakaat only. Jangan buat 3 rakaat. Kerana kita ni dah tahu kita buat lambat. Dah tahu kita terlambat, nak buat juga 3. Dah confirm akan tak boleh buat. Sebab witir akan berakhir bila? Ketika waktu fajar. Dah azan tu habislah witir lagi. Jadi bagaimana caranya? Kita tengoklah. Kan kita ada boleh syak lah kan. Tengok ini tak sampai 5 minit lagi azan. Buat 1 rakaat. 1 rakaat insya-Allah 2 minit. Jangan baca pula walaupun 1 rakaat baca Al-Baqarah. Confirm tak cukup. Baca je yang Al-Fatihah, baca Inna Ata'ina, cukup 1 rakaat, settle. InsyaAllah ini menyebabkan hati kita lebih tenang. Tapi kalau kita buat 3 rakaat, akhirnya kelam kabut, itulah jadi berlaku. Okey? Kalau yang dah buat, taubat pada Allah. Jangan buat lagi. Kalau belum buat, jangan dibuat. Tapi kalau dah terbuat, mudah-mudahan kata Nabi SAW, faman hamma bi hasanatin falam ya'malha kataballahu indahu hasanatan kamilah. Siapa yang niat baik, ternyata dia tak sempat buat kerana uzur, maka mudah-mudahan Allah tuliskan pahala yang sempurna untuknya. Allah Ta'ala.